Assalamualaikum dan salam bola sepak Malaysia. Selamat datang ke Bola Kita TV. Saluran yang membawakan berita dan info terkini dunia bola sepak tempatan terus kepada anda. Harimau Malaya kembali ke padang kali ini dalam aksi pemanas badan menentang pasukan di ranking ke-72 dunia. Satu ujian besar sebelum perlawanan sebenar. Skuad kendalian Peter Klamoski secara rasminya akan bertemu salah satu negara terkuat di Afrika sebagai aksi persahabatan Taib 1 29 Mei ini. Perlawanan yang bakal diadakan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur bakal menyaksikan kekuatan sebenar Harimau Malaya selepas memenangi aksi pertama kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027 menentang Nepal. Menerusi satu penjelasan oleh Klamoski, beliau gembira untuk melihat anak buahnya untuk beraksi menentang pasukan lebih tinggi ranking FIFA sebagai persediaan menentang Vietnam di Bukit Jalil. Pasukan kebangsaan dalam misi penting berdepan negara yang memiliki beberapa nama besar dalam kancah bola sepak Eropah itu untuk menguji diri sendiri dengan lawan yang kuat pada aksi persahabatan antarabangsa. Skuad kebangsaan Cape Verde adalah salah sebuah negara terbaik di rantau Afrika. Mereka dibarisi pemain yang beraksi di pentas tertinggi di Eropah. Ini adalah ujian yang kami perlukan bagi mencabar dan membantu kami berkembang sebagai satu pasukan, ujar Klamoski. Berdasarkan ranking FIFA, Malaysia kini menghuni tangga ke-131 dunia dengan 1123.57 mata, manakala Cape Verde, kendalian Bubista, berada dalam kelompok 100 terbaik dunia iaitu tangga ke-72 dengan 1344.37 mata. Cape Verde juga dalam momentum terbaik selepas merekodkan dua kemenangan terakhir menentang Angola dan Mauritius. Aksi antara Malaysia dan Cape Verde dijadualkan pada 29 Mei jam 9 malam di Stadium Bola Sepak KL Ceras.